Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita peluang dan ruang masa untuk berada dalam bulan Ramadan ataupun madrasah Ramadan. Bulan yang penuh keberkatan, kerahmatan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan sekalian, Ramadan bukan sahaja digelar, dikatakan sebagai bulan ibadat, tetapi juga adalah sebuah madrasah, iaitu madrasah untuk mendidik jiwa kita, mendidik hati kita, mendidik dalaman kita agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mencapai darjat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berbicara berkaitan dengan bulan Ramadan, maka kita sering membaca ayat yang sangat sinonim dan dekat dengan bulan Ramadan ini, dengan bulan puasa ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang diwajib kepada umat yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang matlamat dan tujuan sebenar Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini adalah untuk memastikan hamba-Nya dapat mencapai darjat yang tertinggi, iaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya, apakah kita benar-benar mengambil peluang untuk belajar bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ini ataupun dalam madrasah ataupun kita panggil pusat pendidikan Ramadan ini? Dan apa yang penting juga, adakah kita mampu untuk beristiqamah dalam gerak kerja kita, dalam segala amalan kita di bulan ini? Tuan-puan sekalian, istiqamah bermaksud teguh pendirian, konsisten dan berterusan dalam melakukan kebaikan tanpa mudah gaya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan istiqamah, iaitu kita melakukan kebaikan secara berterusan dan konsisten. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW ada menyebut, ini ketika seorang sahabat meminta nasihat ringkas daripada Nabi SAW. Lalu baginda bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamah. Jadi ini jawapan yang ringkas daripada soalan yang ringkas yang diajukan oleh para sahabat tentang apakah perbuatan yang terbaik yang boleh mendatangkan banyak pahala dalam amalan tersebut. Lalu Nabi menjelaskan bahawa amalan yang boleh mendatangkan banyak pahala iaitu beristiqamah. Oleh itu, tuan-puan sekalian, Ramadan sebenarnya mengajar kita erti istiqamah dalam pelbagai aspek. Iaitu di bulan Ramadan, sebagaimana yang kita lihat,
Kita mampu untuk bangun malam, untuk qiyamul lail, untuk bertarawih, bertadarus Al-Quran, bersedekah dan berzikir. Begitu juga masjid dan surau-surau penuh dengan ahli jamaah. Dan umat Islam seluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan kebajikan kerana mengharapkan ganjaran pahala yang berganda di bulan yang mulia ini. Jadi apa yang menjadi persoalannya adalah, mengapakah semangat ini hanya hadir pada bulan Ramadan semata-mata? Surau dan masjid penuh pada bulan Ramadan, tetapi pada bulan-bulan yang lain tidak berlaku sedemikian. Adakah kerana syaitan dirantai? Kita mampu untuk bersemangat dalam melakukan ibadat? Atau sebenarnya hati kita ni sebenarnya sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi, ini persoalan yang perlu kita tanya dan kita biarkan bermain dalam kepala kita. Jadi sebenarnya Ramadan melatih kita sebagai madrasah untuk melatih kita bahawa ibadat ini bukan bermusim. Kalau kita mampu membaca 1 juzuk sehari dalam bulan Ramadan, sekurang-kurangnya selepas Ramadan kita juga mampu membaca walau beberapa ayat sehari. Dan kalaulah dalam bulan Ramadan kita mampu untuk berjamaah setiap waktu di sepanjang bulan Ramadan, tapi kita cuba usahakan di luar daripada bulan Ramadan agar kita dapat solat secara berjamaah sekurang-kurangnya solat subuh dan isyak secara berterusan. Ini kerana istiqamah bukanlah bermaksud buat secara banyak-banyak, tetapi beristiqamah ialah artinya kita buat sedikit tetapi berterusan. Itulah yang lebih baik. Tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan bukanlah bulan yang hanya untuk kita menahan diri daripada lapar dan dahaga, tidak makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan. Tetapi apa yang lebih penting, yang tersirat daripada bulan Ramadan ialah kita menahan diri kita daripada perasaan marah. Kita menjaga lidah kita, menjaga penglihatan kita, dan juga kita mengawal nafsu kita. Inilah yang sebenarnya yang tersirat di sebalik dibentuk ataupun dijadikan bulan Ramadan ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang mengingatkan sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada puasanya. Jadi tidak ada makna kalau kita puasa tapi kita tak dapat menjaga mulut kita, tak dapat menjaga penglihatan kita, pendengaran kita, dan masih lagi melakukan perkara-perkara maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita sebagaimana kita mohon dalam doa, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Semoga Allah Taala menerima sembahyang kita dan juga puasa kita, dan juga Allah Taala mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang, dan supaya mengurniakan kita kekuatan untuk sentiasa beristiqamah, bukan sahaja istiqamah dalam bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang selepasnya.
Sekianlah untuk sedikit peringatan daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.